daripada Rumah Permai. Selamat pagi, salam Jumaat. So, saya masak awal sikit hari ni. So, what I'm cooking is that ni bendi harvest pertama. Saya masak singgang saja dengan mulberry. So, dia agak pinkish lah. Tak bawang merah, asam keping dalam dua, dan saya masamkan lagi dengan mulberry. So, dia akan become pinkish in colour. And dia punya sayur-sayur yang lain, saya ada sedikit munggai. Yang ni saya nak goreng celup tepung adabi. Lepas tu yang ni ada sedikit baby kangkung. Mungkin kangkung ni dia memang macam ni kot, kecil. So yang ni kita akan masak kangkung goreng belacan macam tu je lah. So singgah bendi. Lepas tu kita ada ikan goreng dengan kangkung goreng belacan. It's gonna be early lunch today. Because saya nak prep untuk exam, teman anak exam UKCG dia hari ni. Itu saja daripada Rumah. And we got some compost. Ni kulit bawang semua sisa-sisa saya simpan untuk dijadikan baja. Itu cara kita menjalankan permaculture. Selamat mencuba. Assalamualaikum.